Bestnya if aku dapat buat satu projek raya sebelum aku habis sesi tahun ni. Dah sampai masanya. Haish, nasib akulah masih kat UKM lagi. Yang lain semua dah balik. Setiap tahun aku harapkan kelas fizikal tapi selalu online. Kita tengok macam mana kali ni. Game Papa Zola versus Mama Z. Hai Tok! Tok nak buat satu projek raya ni. Tok namakan Projek Raya Tok Zul. Projek Raya Tok Zul. Apa ni Tok? Pasal-pasal ada projek raya pula. Ya Tok, projek juta-juta apa pula ni? Alah, kau ni projek untuk bagi semangat kat orang memerlukan. Kamu tak faham ke? Tak apalah, nanti Tok mesej kamu. Apalah. Projek raya? Protokol majlis? Betul doktor. Macam tu lah plan dia. Okay. Alumni? FST? Apa benda ni? Sejak bila pula Tok ni rajin nak buat projek raya time bulan-bulan puasa ni? Bantu Tok buatkan poster majlis. Letakkan muka kain bahar juga tau. Hah? Poster majlis? Majlis apa pula ni weh? Majlis kahwin Tok kot. Tok nak kahwin lagi? Apalah korang ni? Ni majlis cukur jambul cucu baru Tok ni. Kita kena buat poster majlis cukur jambul. Tak puasa ke orang tua ni? Tak puasa. Halau orang pula. Semak je orang tua ni. Boleh harap ke anak-anak PMFST kita ni? Angkat call pun tidak. Diorang tu dah lama tak balik. Okey, korang dua ikut arahan Tok. Dekat simpan keluar UKM tu, korang ambil kanan. Okey, lepas tu korang terus je belok kiri, lepas tu korang ambil kanan lagi. Aduh, kejap tu. Ada traffic jam. Aduhai, ya Allah. Macam mana tu? Jumpa tak? Okey Tok, dah lepas dah. Okey, so nanti korang dah nampak kedai Tom yang 2000 tu, korang masuk simpang kiri sampailah korang nampak kedai Cuang Keng tu, okey? Okey. Guys, korang tak boleh macam ni. Asyik nak pergi kelas je. Kenalah datang kelas. Akademik number 1. Baik Kak Farisha. Okay. Atuk. Sekejap. Saya nak angkat call. Kedai Bahar? Okay, Tok. Alright. Bye. Projek raya? Projek raya apa pula ni? Korang rasa kenapa tu tiba-tiba nak buat projek raya? Aku rasa kan, dia nak kita semua kumpul. Dia kata yang seseorang sekarang ni. Betul juga. So aku rasa kita kena make sure yang program ni betul-betul jadi. Betul tu, jom kita buat yang baik. Aunty, sini boleh minta selesai itu bunga lawang kah? Sini bunga semua lawa-lawa. Tak apalah Aunty, terima kasih. Ya. Pakcik ada hati. Ada hati dia? Kat kau ke dik? Pak Cik dah kahwin. Dah 9 lagi. Tak pakcik. Kami nak beli hati lembu. Assalamualaikum bang. Nak Apa tolong benda derma ni? kami tak ada program sikit. Ya je kau just gamer je. Tak bang. Sikit je bang. Ya tak apalah kot, tak apa kot. Susahnya nak cari dana ni. Ya weh, semua kita tak dapat weh. RM1 pun tak ada. Jom korang, kita jumpa Dr. Fatimah. Kita cuba Doktor tengok poster yang kita orang buat ni. Cantik tak? Wah, cantik. Siap ada muka kain bahar.
Itulah doktor, Zul minta kami letak gambar Khaibah tadi. Oh, okey, cantik. Pandai you all buat. Ish, mana Khaibah ni? Mana nak tahu? Tu Khaibah. Bang, kelapa parut ada? Kelapa ni nampak macam tua segaris. Tak nak cari yang muda ke? Mana ada orang kelapa parut pakai kelapa muda? Kelapa muda tu untuk minum. Oh, ya Ih, Okay. Masih guys sebab sudi datang ke majlis ni. Untuk korang doa lah. Kesiannya Tok Raya seorang kena bagi tahu PMF lain ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dia nak sampai ni. Aku dah lambat dah ni. Harap-harap sempat. Kari! Kami daripada PMF Festi 2526 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Profesor Madya Dr. Siti Aisyah binti Hasbullah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga FST, terutama kepada pelajar-pelajar yang saya sayangi. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Fatin, penolong Dekan Keusahawanan, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya Dr. Hani Kartini binti Agusta. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir batin kepada semua warga FST dan juga semua pelajar daripada FST. Kepada semua pelajar Fakulti Sains dan Teknologi, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.